Alhamdulillah hari ini jam 8.30 pagi, 8.30 malam. Malam ini dalam 8.30 malam saya telah menghadap Puan Dudi Yang Maha Mulia untuk Pesantren Sembilan dan Tuan Guru telah berkenan untuk membubarkan bermula pada esok berapa bulan? 5 hari bulan Jun, hari Jumaat 2026. Sekian, terima kasih. Datuk Seri, sudah pembubaran ini dapat berkenan daripada pihak. Saya telah mengikut peraturan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Maksud mendapat daripada undang. Itu saja. Saya dapat berkenan dan memasuki Undang-Undang Tubuh Kerajaan. Seterusnya itu? Ya, seterusnya depan ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi. Okey. Datuk Seri, Ya. BMX apa? Ada bagi BMX apa? Ya. Itu kita tuanku nak mengesahkan bahawa memang memang ada persetujuan daripada Yang Maha Berhormat. Itu Sri. Kenapa dibuat secara mengejut, Datuk Seri? Tak adalah mengejut. Orang dah tahu daripada Rabu dah. Hari ini saya sahkan lah. Pertemuan dengan pengguna. Tuan dah mula nak kena buat surat, nak siapkan, nak type kan. Datuk Seri, terima kasih. Datuk Seri, Ya. isu ni belum menyelesaikan. Datuk Seri melihat dia sebagai penyelesaian kemelut di ini sebenarnya. Ini kita lihat kemelut yang berlaku kerana kita lihat bahawa sekejap dia kata sokong, mula-mula dia target, tak sokong saya, target daripada kerajaan, lepas tu kita nampak bahawa ini tak sesuai dengan kerajaan. Kita rasa perlu untuk kita mengadakan satu mandat baru daripada rakyat. Jadi saya sekarang kepada rakyat menentukan masa depan negeri ini. Datuk Seri, katanya dah dibincangkan juga walaupun masih terlalu awal tapi dah dibincangkan berkenaan dengan soal pembahagian kursi. Pembagian kursi selesai bersama dengan Pakatan Harapan. InsyaAllah kita selesai dalam pembagian kursi dan insyaAllah kita akan bertanding 26 di seluruh provinsi. Boleh Datuk Seri perincikan pembahagian kursi antara ketiga-tiga? Pembagian kursinya insyaAllah kita akan finalkan minggu depan. Macam tak ada dah siap dah. Tapi ada, saya rasa elok minggu depan. Kalau tak ada cerita lah.